bangsa di Asia Tenggara, di Indonesia ke di Malaysia, memang terkenal sifat-sifat kepahlawanan orang Melayu, orang Indonesia. Indonesia ketika dijajah oleh British. Tuan-tuan mungkin tengok filem Si Petong, bagaimana Si Petong itu menjadi pahlawan yang hebat, ya, dikepung oleh tentera Belanda, hilang, dikepung secara mengejut. Si Petong boleh bertukar menjadi ayam. Mereka sanjung Si Petong. Kalau kita hang tua hang cepat, tok gajah, ya, mak kilau. Soalan yang kita mesti jawab ialah, ilmu yang mereka amalkan itu adakah betul? Karena itulah kita mesti awas. Kita bimbang kalau ilmu yang mereka amalkan itu mengandungi unsur-unsur syirik, karena ada penggunaan hadam-hadam jin dan syaitan.